Sebenarnya ada cara untuk kita bebas dari masalah kewangan. Bila ada masalah kewangan, perkara yang pertama kita kena semak ialah cash flow, iaitu aliran tunai. Siapa yang kat sini cash flow-nya negatif walaupun RM1 sebulan, itu maksudnya kita sedang bergerak ke arah kemiskinan. Dalam keadaan tak sedar, kemiskinan kita bertambah setiap bulan. Kalau tak betulkan dengan segera, kemiskinan kita semakin parah. Hari ni dah rasa sesak, kalau dibiarkan beberapa tahun akan datang, nak beli susu anak pun terpaksa pinjam duit ahli keluarga dan kawan-kawan. Asas kepada kewangan yang baik ialah cash flow yang positif setiap bulan. Berapa besar pun kita belanja setiap bulan, kita kena tetapkan menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji pendapatan kita. Walaupun 10% memang tak cukup untuk kembangkan kekayaan dengan cepat, tapi ia satu permulaan yang baik. Belajarlah menyimpan untuk diri sendiri. Kalau dah tak mampu menyimpan dalam bentuk cash setiap bulan, cuba alihkan kepada bentuk emas pula. Pasti seronok bila mana kita nak buat simpanan. Kalau tak mampu nak menyimpan emas pun tak apa, yang penting kita usaha untuk adakan simpanan RM10 ke RM20 ke RM50 ke setiap bulan. Yang penting kita mulakan dulu buat simpanan sedikit, asalkan ada. Lama kelamaan kita sendiri akan tambah simpanan kita sebab daripada kita mulakan menyimpan. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu buat simpanan, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.